Hai semua dan selamat datang ke perkongsian kita hari ini. Saya memang tak sabar nak bawa anda semua menyelami satu topik yang pada saya sangat mind-blowing. Kita akan tengok macam mana ritme fizikal badan kita yang bergerak di bawah sedar sebenarnya berkait rapat dengan motivasi minda kita. Selalunya kita fikir badan dan minda ni dua benda yang berasingan kan? Tapi melalui sumber yang kita nak rungkaikan hari ini, anda akan nampak macam mana kedua-duanya sebenarnya bergabung membentuk satu sistem yang sungguh luar biasa. Cuba anda fikirkan soalan ni. Bila kita sebut pasal pemacu atau apa yang memotivasikan kita, apa sebenarnya yang tolak kita ke depan? Adakah benda tu bermula dari isyarat elektrik dalam dada kita atau adakah ia datang dari keperluan psikologi dalam kepala otak kita? Untuk selesaikan misteri ni dan untuk faham macam mana enjin mental dan fizikal kita ni berhubung, kita kena zoom in betul-betul. Kita kena mula dari peringkat mikroskopik. Bahagian 1, perentak jantung semula jadi. Okey, jom kita terus selami bahagian ni. Kita mula dengan benda yang paling asas, iaitu jantung manusia. Pernah dengar tentang nodus SA atau sinoatrial? Ia sebenarnya perentak jantung semula jadi badan kita. Bayangkan ia macam seorang konduktor orkestra. Kelompok sel ni sangatlah kecil, lebih kurang 15 mm je. Tapi dialah bos yang cipta isyarat elektrik secara spontan, antara 60 ke 100 kali setiap minit. Anda tak payah fikir pun nak suruh dia berdegup. Nodus SA ni lah yang mulakan setiap degupan tu. Pastikan enjin kita terus hidup dan bersedia. Satu degupan jantung tu sebenarnya ada simfoni dia yang tersendiri. Mula-mula nodus SA tadi buat isyarat elektrik. Lepas tu isyarat tu pergi ke nodus AV. Dekat sini ada satu delay sikit tau. Sekejap je, pecahan saat. Tapi sangat penting untuk bagi ruang atas jantung tu kosongkan darah sepenuhnya. Lepas tu isyarat ni laju-laju turun ikut berkas his dan merebak ke gentian perkinjir yang buatkan ventrikel pam darah ke seluruh badan. Cantik kan urutan dia? Harmoni sangat untuk pastikan semua organ kita sentiasa cukup oksigen. Tapi, macam mana pula kalau badan kita tiba-tiba perlukan lebih tenaga? Katalah adrenalin tengah mencurah-curah. Penyelidikan baru mendapati ada dua laluan berbeza untuk adrenalin memecutkan jantung anda. Yang pertama, mekanisme HCN, dia bertindak bila tahap CAMP meningkat. Yang kedua pula, mekanisme CAV 1.3 yang diaktifkan oleh laluan protein PKA. Bunyi macam teknikal sangat kan? Tapi secara asasnya, kedua-dua saluran otonomi ni bekerjasama macam pedal minyak untuk respons lawan atau lari kita. Jantung kita bukan sekadar mengepam tau. Dia sangat bijak adjust kelajuan ikut keperluan kelangsungan hidup kita. Seterusnya, bahagian 2, hubungan jantung-otak. Okey, sekarang mari kita alih fokus sikit. Daripada tengok jantung mengempam darah secara fizikal, kita tengok macam mana jantung ni sebenarnya boleh bersembang balik dengan otak kita. Saya suka sangat petikan dari pakar neuroscience, Peter Strick ni. Selama ni, kita selalu rasa otak tu bos kan? Bos yang kawal segalanya. Tapi sebenarnya, sistem pendawaian dalam badan kita ni jauh lebih misteri dari apa yang kita sangka. Sains baru je mula nak petakan macam mana isyarat-isyarat dari organ bawah, macam jantung, bergerak naik ke atas dan terus masuk ke otak. Proses perbualan antara badan dengan otak ni lah yang dipanggil sebagai intersepsi. Pendek kata, ini jambatan penting antara enjin fizikal dengan pengalaman psikologi kita. Otak kita ni tak henti-henti pantau isyarat dari dalam. Contohnya macam tekanan darah dan denyutan jantung. Dan yang paling gila, isyarat-isyarat biologi ni secara aktif boleh pengaruhi cara kita tengok dunia luar, cara kita buat keputusan dan juga emosi kita. Ini lagi satu benda yang sangat menarik. Berdasarkan kajian, otak kita sebenarnya secara harfiah ikut berdenyut selari dengan ritme jantung kita. Fenomena ni saintis panggil tindak balas cetusan degupan jantung atau HCR. Bila otak bagi respons yang kuat dekat ritme jantung, penglihatan mata kita pun boleh jadi lebih tajam. Serius, kajian tunjuk orang boleh nampak garisan kelabu yang sama-sama pada titik merah dengan lebih clear. Lebih dari itu, denyutan dalaman ni pun boleh tentukan sama ada kita senang nak ingat sesuatu perkataan atau terus melupakannya. Nampak tak? Otak kita ni sentiasa menari ikut rentak jantung. So, adakah jantung ni betul-betul boleh kontrol otak? Ujian optogenetik kata
Ya, saintis guna cahaya dalam ujian diorang dan dapati bila diorang sengaja lajukan degupan jantung tikus makmal, tikus tu terus mula jadi gelisah bila berdepan risiko. Rupanya, jantung hantar amaran panik ni ke satu kawasan otak bernama insula. Lepas tu, ada pula saluran piezo yang fizikalnya rasa perubahan tekanan darah setiap kali jantung pam. Tapi, berita baiknya, kajian tunjuk kalau kita dilatih untuk sedar dan peka dengan rentak jantung kita sendiri, tahap kebimbangan kita boleh menurun. Maknanya, emosi anda tu bukan sekadar mainan minda, tapi didorong kuat oleh enjin dalam dada anda tu. Bahagian 3, akar umbi motivasi manusia. Tadi kita dah tengok pasal survival di bawah sedar kan? Sekarang, jom kita buat peralihan sikit ke arah teori psikologi. Apa sebenarnya yang mendorong tindakan sedar kita? Bila kita sembang pasal apa yang memacu minda, kita kena sentuh pasal teori penentuan kendiri. Konsep teras kat sini ialah beza antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Cuba tanya diri sendiri, anda belajar sesuatu benda baru sebab benda tu memang best dan anda teruja nak tahu, atau anda buat sebab nak elak kena marah atau kejar grade semata-mata? Bila kita ada dorongan intrinsik yang tulen dari minat sendiri, tenaga dan kreativiti yang keluar tu sangat luar biasa berbanding kalau kita sekadar ikut arahan orang lain. Minda kita ni sebenarnya ada 3 keperluan psikologi yang sangat mendalam. Sama macam jantung yang perlukan oksigen nak terus berdegup, jiwa kita pula perlukan kompetensi, otonomi dan hubungan untuk berkembang mekar. Kompetensi tu rasa macam kita ni mampu dan cekap. Otonomi pula rasa kita ada kebebasan nak buat pilihan sendiri. Dan hubungan tu rasa kita terhubung dan disayangi orang sekeliling. Kalau hilang salah satu dari 3 ni, kita akan senang rasa lemau, terasing dan terus hilang motivasi. Masuk ke bahagian 4, kontinuum penentuan kendiri. Poin paling penting yang kita nak faham kat sini, realitinya bukan semua benda kita buat tiap-tiap hari tu seronok, betul tak? Ada je tugasan yang membosankan atau peraturan yang kita terpaksa ikut. Rangka kerja seterusnya ni akan jelaskan macam mana kita proses realiti luaran tu. Okey, cuba perhatikan apa yang menarik pasal kontinuum ni. Dia tunjukkan macam mana motivasi kita berevolusi. Kita bukan sekadar ada motivasi atau terus malas. Dari kiri ke kanan, perjalanannya bermula dengan amotivasi. Maknanya, kosong, langsung tak ada niat. Lepas tu, gerak ke pematuhan pasif di bawah motivasi ekstrinsik. Dan akhirnya sampai ke tahap paling kanan, di mana ia jadi komitmen pribadi yang aktif. Ia satu corak peralihan yang cukup cantik, di mana sesuatu yang asalnya paksaan, tu perlahan-lahan bertukar jadi prinsip hidup kita sendiri. Proses peralihan yang saya cakap tadi tu dipanggil penyepaduan dan dalaman. Ini berlaku bila minda kita ambil satu tugas yang nampak membebankan atau peraturan masyarakat dan perlahan-lahan menyerap nilai tu. Lama-lama bila benda tu dah serasi sepenuhnya dengan nilai pribadi kita, tindakan yang asalnya kita rasa dipaksa buat, kini jadi satu tindakan penentuan kendiri secara otonomi. Kita buat benda tu sebab ia dah jadi sebahagian daripada identiti kita. Bila kita berjaya jadikan sesuatu dorongan tu sebahagian dari diri kita, kesan dunia nyatanya memang hebat. Kajian dari macam-macam bidang buktikan benda ni. Bila pelajar atau pesakit rasa diorang sendiri yang kawal matlamat diorang, kesihatan fizikal dan mental akan bertambah baik secara drastik. Dari kebolehan mengekalkan penurunan berat badan, hinggalah pesakit diabetes yang dapat kawal glukosa dengan lebih baik, malah kualiti pembelajaran pun meningkat dengan kadar keciciran yang sangat rendah. Nampak tak macam mana psikologi motivasi kita ni ada kuasa besar bentuk kesihatan kita? Ini membawa penerangan kita kepada satu kesimpulan yang padu. Ada satu pesanan dari penyelidik kognitif, Catherine Tolan Baudry. Dia cakap kita ni terlalu fokus dengan apa yang jadi kat dunia luar. Tapi kita lupa interaksi dalaman kita, iaitu kesedaran antara jantung fizikal yang berdegup di dada dengan minda yang memproses kehendak psikologi kita. Itulah sebenarnya rahsia siapa kita. Proses dari interosepsi fizikal sampailah kepada motivasi kendiri inilah yang akhirnya melahirkan kesedaran manusia yang sebenar. Jadi, sebelum kita tamat, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Dalam kesibukan anda jalani hari demi hari, adakah anda betul-betul dengar rentak jantung anda dan motivasi intrinsik dalam minda tu? Tak kiralah anda tengah stres, cuba nak tenangkan diri dari rasa cemas atau tengah cari semangat nak teruskan kerjaya anda, ingatlah, enjin fizikal dan pemandu mental anda sentiasa berkomunikasi. Saya cabar anda, dengar betul-betul rentak tubuh anda, penuhi keperluan minda anda dan binalah pemacu diri yang paling kuat bermula dari dalam. Terus semangat meneroka dan kita jumpa lagi.